Assalamualaikum. Hari ni nak buat video sikit. Update yang dah lama tak update. Update yang pelan dia. Ni ada buaya baru. 2. Tak cantik sebab dia semula jadi. Tapi boleh lah. Boleh dimakan lah. 3. Kita pergi pokok yang seterusnya. Tak banyak, ada 3 pokok ya kat sini. Saya rasa macam nak tanam lagi. Ini baru kembang. Tu baru pecah bunga ya. Tak tahu jadi ke tidak. Tu. Ini gaya tak jadi. Bunga baru banyak ni. Ni pun baru pecah. Tak tahu jadi lagi ke tidak. Kita tunggu lah. Jadi setakat ni banyak bunga pecah. Setakat ni ada 3 biji. Pokok ni belum tentu lagi. Kita pergi pokok yang ketiga. Aduh, ketiga ni saya lupa nak ambil. Dah gugur. Aduh, ni tangkainya. 1, 3 biji. Ni ada sebiji. 4. Ni petangkai juga ni. Hari tu lupa juga nak ambil. Sebab jauh dari rumah. Ada 4 biji. Ada lagi lah. Sik gugur lupa nak ambil. Ni dah gugur, lupa nak ambil. Aduh. Banyak itu sampai kiraan 10 biji atas pokok ni. Lupa nak ambil. 4 biji tinggal. Ada lagi lah. Rasa macam dah tak ada. Tu gugur sebiji. Ni apa ni? Ni ya juga ni. Alah. Ni Ni 2 biji. Aduh, ruginya. Rugi. Tadi saya ada ambil sebiji. Itu pun dah tak boleh makan dah. Baru lagi ni mungkin dah 2, 3, 4 hari lepas ni. Ni saya nak ambil biji dia. Sorry juga Saya nak ambil biji dia nak tanam. Okey, tu je lah. Ada 3 pokok. Boleh lagi tambah Okey, Assalamualaikum. Tak ada rezeki. Rezeki mata je. Nak ambil biji kita nak tanam.